So guys, hari ni kita buat video mengewa Jabatan 2. Jabatan 2. Hari ni kami 3 orang. Aku ni seorang. Lepas tu seorang je belah sana. Okey. Hari ni hari Senin. Tak apa ramai orang ni. Tak ramai. Kami mai baru-baru nak set up lah. Apa-apa lagi kita update balik lah. Okey, clear. Strike yang pertama dapat oleh biji dari sebelah sana. Besar lah. Besar tepuk tangan. Nice. Strike yang pertama. Gerut. Botol tu cari gelama buat umpan. Oh. Fish on. No. Besar sangat je lah. Lama ke besar sangat. Tu. Fish on. Gelama. Try. Lagi bola barang. Bola. Tarik terus lah. On. Lama banyak ni. Lama. Nói. Tengok. Marah gelama panjang. Pisang ah. Dia gelama panjang. Pala besar ni. Jenis pala besar ni. Ui, kuat tarik. Udah. Lama. Besar dah. Lama saya goreng. Kira ke sotong ah. Besar ke? Hah? Tu lah. Pusat dah gerut. Saya daman lah. Lihat. Tengok mata kesak no bukan? Hah? Ni sotong. Derek. Saja minrek. Oh, bolos. Besar dah bolos. Bola saya dah man. Bola hang. Dia. Karat. Udang kena kunyit memang padu ke. Hah? Apa? Kita nama. Karang tu. Karang. Umpan buat kita yang makan umpan juga. Gila orang. Besar tengok ikan ni. Besar. Besar dapat. Angkat sikit. Dia ada duri ke? Tengok je tak ada pun. Macam ikan baji pun. Macam baji. Besar lah. Pakai dalam. Belar lah. Udah betul muka dah. Ada senyum lah. Dalamnya. Besar tu. Macam je lama. Babi duri. Menyesal aku rakam.
on. Dah agak dah Gelamo. Gelamo yang ke-576. Double strike geng. Bola dengan Gelamo memang mantap lah. Gerang aku dah tadi. Bola karana bolos. Jamboy. Orang besar. Lah. Tak aku dia. Ya. Aku tak bisa kau ni. Sedaman. Oh dia. Dua sedaman. Boleh buat masak steam. Oh angin kuat, angin agak kuat ah. Kita strike lagi kan. Ikan ni, ikan puting damuk. Strike lagi. Memang mantap. Kita try. Okey geng, lah ni dah matahari pun dah terbenam dah. Oh, dah maghrib lah ni, maghrib lah. Kita pun dah tunggu boot, nak kemas-kemas semua ni, nak tunggu boot balik lah. Tu sajalah video kita pada hari ni kat Jabatan Kedua Pulau Pinang. Pada hari ni Isnin. So hasil kita ni alhamdulillah lah. Ni hasil lah. Hasil hari ni. Gerut ni pun besar juga. Dan ni pun dapat banyak. Ni besar. Lepas tu bawah-bawah tu ni paling besar. Gerut-gerut paling besar. Tu je lah rezeki kita takat ni. Bawah tu tebal ni. Tak boleh semua Gelamo. Itulah rezeki Tuhan bagi takat ni. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi lah di next video